Bismillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum pada semua yang tengok video ni. Hari ni macam biasa saya nak ceritakan kisah dongeng rakyat Malaysia. Sebelum tu saya nak buat sikit, saya terangkan sikit lah tentang saya punya channel ni. Channel saya ni channel baru. Saya baru belajar buat channel. Sebenarnya konten yang saya buat ni untuk cerita rakyat Malaysia lah. Cerita dongeng yang orang kata apa, bukan cerita yang direka lah. Cerita ni ada fakta, ada dalam cerita dia lah yang saya buat video ni. Saya ambil daripada satu buku yang mengisahkan tentang cerita rakyat. Semuanya cerita ni ada dalam lebih kurang 366 cerita. Tapi insyaAllah saya cuba buat pelan-pelan. Dan saya cuba ambil masa sikit lah untuk buatkan semua cerita tu. Dalam buku ni, dia menceritakan semua negeri ada insyaAllah. Semua kisah ada dalam. Semua negeri ada dalam kisah cerita ni, cerita dongeng ni. Dan satu video tu tengok pada negeri mana lah. Saya baru lagi buat konten, buat cerita ni. Saya harap kalau ada kekurangan, kesilapan, saya minta maaf. Dan saya harap yang mana tak suka saya ataupun tak faham dengan apa yang saya buat, saya minta maaf. Yang mana boleh terima, terima kasih. Dan cuma saya minta bantu anda untuk saya subscribe saya, untuk saya naikkan semangat saya. Dan untuk bantu saya dalam buat YouTube ni lah. Tujuan saya buat YouTube ni ada dua sebab. Satunya sebab saya kena buang kerja, saya tak ada kerja. Dan salah satu ikhtiar dia saya buat YouTube untuk mencari pendapatan sampingan. Dengan itu yang saya berharapkan subscribe daripada tuan-puan untuk support saya. Dan keduanya, nak cari duit lebih. Dan kalau saya ada kerja sekalipun, saya mungkin kena cari duit lebih dengan zaman sekarang, dengan ekonomi sekarang. Okey, pendek yang cerita, kita terus kepada jalan cerita ataupun cerita yang saya nak ceritakan. Cuma sebelum tu, saya minta maaf. Saya mohon anda sudi untuk subscribe saya ataupun like ataupun follow saya. Ataupun saya cuba buat yang terbaik hari demi hari, satu video saya akan cuba buat yang terbaik insyaAllah. Okey, hari ni kita punya tajuk pada hari ni Batu Penyu. Batu Penyu ni dekat Terengganu. Batu Penyu ni dia ada sejarah dia lah. Dia ada sejarah dia, dia ada jalan cerita dia. Dia ada orang kata apa, cerita di sebaliknya lah orang kata kan. Tapi ini dongeng zaman dulu. Tapi tak apa kan, kita share. Bismillah. Kononnya dahulu ada 2 ekor penyu bermain-main di taman laut Banjaran Sari dekat pantai Terengganu. 2 ekor penyu ni, seekor jantan dan seekor lagi penyu betina. Tak tahulah penyu ni dia apa, pasangan ke ataupun adik abang ke, Allahualam. Okey, penyu ni dia seekor jantan dan seekor lagi dia betina. Kemana je mereka ni nak pergi, pasti mereka ni ada berdua. Kiranya dia merapat lah. Satu hari, mereka sampai di tepi pantai yang mereka tak pernah singgah. Kita ni di mana sekarang ni bang? Tanya penyu betina pada penyu jantan. Entahlah. Abang pun tak tahulah, kata dek penyu jantan. Cuba tanya ikan buntal, kata si penyu betina. Belum sempat penyu jantan nak tanya, si ikan buntal ni dah sapa mereka duluan. Nak ke mana kamu berdua ni? Tanya si ikan buntal pada mereka berdua. Kami ni sesat, wahai ikan buntal, kata si penyu jantan. Kemudian kata si buntal, okeylah, kalau macam tu, aku bagi tahu kamu. Nama tempat ni Laut Rantau Abang. Di darat sana ada satu taman yang sangat cantik. Tapi keluarga ikan macam kami ni tak peluang nak pergi sana. Lainlah macam kamu. Kamu ni boleh hidup antara dua alam. Darat boleh, laut pun boleh. So, rezeki kamu lah nak pergi ke sana. Macam kami ni hanya mampu tengok dari jauh je, kata dek ikan buntal pada 2 ekor penyu ni tadi. Kemudian 2 ekor penyu ni pun teruslah naik darat. 5 ni teruslah, kononnya berkobar-kobar lah mereka ni nak pergi ke taman yang cantik, kata dek ikan buntal tadi. Kata dek ikan buntal tadi, taman ni cantik. Baru sekerat jalan, naik ke darat, mereka bertemu dengan ketam angin pula. Saya tak tahu ketam angin ni macam mana. Ketam apa, ketam nipah ke, ketam apa tu saya tak tahu. Tapi yang kat dalam ni, dia tulis ketam angin. So, mereka ni jumpa dengan ketam angin. Ketam angin pun tegur lah mereka ni dulu. Nak ke mana kamu berdua ni penyu? Kata ketam angin. Kami nak ke taman
Yang ikan buntal kata cantik tu, kata dia penyu jantan. Kata dia ikan buntal, tak jauh, dekat je. Kami nak pergi sana. Oh, kata dia kita angin. Tapi kamu berdua harus berhati-hati. Jangan sampai tertegur dekat taman tu. Sebab ada benda yang akan tak berlaku minta maaf. Akan ada benda yang tak elok kalau kamu tersilap langkah, kata dia kita angin. Oh, kalau begitu hati-hatilah, kata dia ketam angin. Jangan sampai tertegur. Kemudian penyu betina pun bila dah dengar kata dia ketam angin kata bahaya, dia pun mula rasa takut. Dia pun cakaplah pada penyu jantan tadi, abang, tak payahlah. Baik kita balik lah abang. Baik kita balik, kita main kat tempat kita biasa. Tempat ni kita baru lagi, kita tak tahu lagi ni tempat ni macam mana. Tapi si penyu jantan ni degi. Kamu tak nak ikut, kamu tunggu sini. Biar aku masuk, aku nak tengok dalam tu macam mana. Nanti aku cerita kat kamu macam mana keadaan dalam. Kau tunggu je sini, kata dia penyu jantan. Penyu jantan ni pun teruslah naik ke darat lagi ke darat lah untuk pergi ke taman tu. Penyu jantan pun mula berjalan-jalan di dalam taman yang cantik. Sehingga dia terlihat sebuah kolam yang sungguh cantik dan jernih air dia. Kemudian tanpa fikir panjang, dia minum air daripada kolam tu. Dia minum, kedeguk dia minum. Lega. Lepas dia minum, dia mula rasa macam badan dia goyang ataupun pening. Dia dah rasa hulu hayang. Dan pada masa yang sama, dia rasakan badan dia ni tak boleh bergerak. Macam cramp, macam tak boleh gerak. Bila dia tengok tangan dia, kaki dia semua, rupanya dia dah pelan-pelan nak berubah menjadi batu. Kemudian tanpa ambil masa yang lama, penyu jantan yang tadi terus bertukar menjadi batu yang bentuk penyu. Okey. Kemudian penyu betina tadi dekat darat luar tadi, dia dah tunggu lama. Dalam hati dia dah fikir bukanlah, dah tak serap mana pergi si jantan abang ni. Mana dah pergi abang ni. Dia duduk tunggu. Dia hanya mendoakan benda yang baik-baik je lah. Tapi benda dah jadi. Yang si jantan pun dah jadi batu. Tak boleh nak kata apa lah. Okey. Kemudian kabar berita buruk ni disampaikan oleh seekor burung camar kepada penyu betina. Dengan perasaan sedihnya, penyu betina dengarkan burung camar ni bagi tahu yang si jantan, sahabat kamu, dah menjadi batu. So penyu betina pun rasa sedih lah, duka lah dia. Kecewa semua dia lah, menangis-nangis. Dengan perasaan sedihnya, dengan menangisnya, dan dengan redanya, dia pun patahlah balik pergi ke laut, masuk air, pergi ke laut. Sedihlah dia berlayar seorang-seorang, berenang seorang dalam laut. Kemana saja dia pergi, sejak pada hari itu, kemana saja penyu betina ni pergi, mana-mana tempat dia pergi pun, dia tetap akan kembali di situ untuk bertelur. Dan pada masa yang sama, dia bertelur, dia menziarahi batu penyu tu. Setiap kali dia bertelur, dia akan menangis teringatkan penyu jantan yang disumpah menjadi batu tu. Sebab tu kita tahu penyu kalau dia bertelur, air mata dia keluar, dia macam nangis kan. Rupanya kalau ikutkan cerita dongeng dia teringatkan penyu jantan yang menjadi batu tu lah waktu dia bertelur. Okey. Kemudian tempat tu, kawasan tu, pantai tu dinamakanlah oleh orang area situ Batu Penyu. Dan maka semenjak daripada itu, penyu-penyu lain pun banyaklah naik ke pantai rantau abang ni. Dekat dengan Batu Penyu tu, diorang ni bertelur. Setiap kali diorang ni bertelur, dia akan menangis. Kata orang dekat situ, dia menangis kerana teringat akan moyang dia yang dulu-dulu disumpah menjadi batu. Itulah sebabnya sekarang ni kita tengok penyu naik
ke darat bertelur dekat rantau abang ni, dekat dengan batu penyu. Kan, setiap kali dia bertelur dia akan keluarkan air mata, dia menangis. Maknanya dia kenangkan moyang dia yang menjadi batu. Okey. Cerita dia habis kat sini. Yang kita dapat kat sini kan, bila benda tu orang dah larang kita dengar lah, tak payahlah kita nak pergi sangat kan, nak pergi juga kan. Tapi itulah, kalau penyu tu tak degi, tak ada lah pantai rantau abang kan, tak adalah batu penyu sekarang kan. Mungkin sebab benda tu dah tertulis dan orang kata dah memang dia untuk jadi batu kat situ kot kan. Kalau tidak kita tak adalah nampak batu penyu sekarang. Tapi yang saya tahu, batu penyu sekarang ni pun dah banyak orang abaikan dah. Dah tak ada orang kunjungi sangat dah. Batu penyu ni dia dah diabaikan. Dia sendiri dekat atas satu bukit tuan. Yang saya tahu dia dekat atas sebelah bukit. Saya ada tengok gambar dia belah satu bukit batu penyu. Memang bentuk batu tu macam penyu lah. Jadi kepada yang tengok video ni kan, jikalau pergi ke Terengganu, pergi ke Rantau Abang, pergi ke Batu Penyu, rajin-rajinlah research cari di mana Batu Penyu ni kan. Ziarahilah Batu Penyu ni. Ini adalah satu sejarah peninggalan dulu. Ini cerita ni dongeng atau betul, Allah malam, saya tak tahu. Apa-apa pun kita dengar, kita hayati, kita terima. Kalau rasa tak boleh terima, dengar je, jangan ambil. Okey. Apa pun, Assalamualaikum.